Assalamualaikum, selamat pagi guys. Oh, lama aku tak buat video, tak buat konten. Busy dengan set baru yang targetnya untuk VP bulan 5 ni lah, hujung bulan. So, kalau nak buat pasal sekarang pun masih jaga dua side, sekejap sini kejap sana. Tuan-tuan tak sempat nak buat apa-apa konten mengenai inilah serata ke, mengenai bangunan property management. Jadinya tempat yang baru ni agak eksklusif pada aku lah. Dia kira medium range punya apartment, service apartment. Sangat-sangat cantik dan lawa. Konsep dia mostly colour gelap. And then facility ada 60 ke 70 macam tu. Banyak facility dia. And then nampak high class. Tapi macam mana pun depend kepada owner-owner yang bakal menduduki nantilah. So attitude kena jaga, maksudnya cara pemakaian, penggunaan facility. Lepas tu cara mengikut undang-undang, kena ikut SOP lah penggunaan tu. Jadi baru kita boleh jaga facility tu dengan baik. Paling penting pembayaran ni lah, iuran maintenance tu kena jaga lah. So barulah boleh kontrol barang tu dengan baik. Tapi ni macam ni dalam tempoh 2 tahun warranty, ya semua cover kan. Semua boleh bawa tanggungan pemaju. Kalau dah habis warranty, tapi itulah collection pun tak cantik, susah juga nak jaga. Okay, so aku akan share tempat tu. Bila dah start VP orang dah masuk, baru aku share lah. Sekarang ni tak boleh share dulu sebab nak bagi dia rasa surprise pada owner rumah yang baru duduk tu. Okay, so sistem biasalah, semua pakai touch and go pula, pakai access card. Even facility pun nak pakai guna access card. So baru kat situ kita management senang nak monitor. Let's say ada kerosakan ke apa kan, so kita boleh trace daripada access card yang diorang scan tu.